ketika kita besok di dalam syurga Allah, orang yang akan kita cari dalam hidup kita adalah keluarga kita. Kalau hampa besok dah kahwin, siapa hampa cari? Hampa akan cari suami hampa. Kemana hampa cari anak hampa? Ketika kita masuk syurga, orang yang kita akan cari pertama sekali, kita cari mak kita. Ya Rasulullah, mak saya duduk tang rumah. Jangan duk ingat kita dalam syurga masuk tak teriak teriak Dan Rasulullah kata, mak hang duduk dalam neraka. Satu tak teriak kan? Aku dah duduk dalam syurga, pergi mampu kan? Macam tu. Dah, tapi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak tolong selamatkan mak tu? Kita akan cakap dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak tolong selamatkan pak aku? Kalau kita masuk-masuk, kita tengok kakak, anak kita tak ada. Kita masuk dalam syurga, kita tengok anak kita tak ada. Nabi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya nama ni. Saya tak nampak. Rasulullah kata, anak hang duduk dalam neraka. Kita tak boleh senyum dalam syurga Allah. Kita akan berjumpa Rasulullah SAW. Boleh tak tolong minta dengan Allah, tolong keluarkan anakku nama dia sekian. Sebab jangan diingat kata kita duduk dalam syurga, lepas seronok kita akan cari orang yang kita sayang. Sebab di dalam jannah Allah, apa panggilan yang kita gunakan di dalam dunia ni, yang itulah yang akan kita panggil besok di dalam